Ramai business owner ingat nak jimat cukai kena sorok duit atau palsukan resit. Salah, tu tiket ekspres ke penjara. Sebenarnya, ada teknik tax planning yang LHDN sendiri benarkan. Hari ini saya nak bongkar 4 strategi akaunten bertauliah guna untuk kurangkan cukai syarikat secara sah. Save video ni sebab tip nombor 3 tu paling ramai rugi kalau tak buat. Tip pertama, fahamkan konsep wholly and exclusively. Semua belanja yang korang buat semata-mata untuk jana pendapatan bisnes, boleh tolak cukai. Sewa office, boleh. Gaji staff, boleh. Iklan kat FB Ads atau TikTok, boleh. Tapi ingat, belanja personal macam beli baju raya atau percutian keluarga guna duit syarikat, itu big no. Kalau audit masuk, itu yang kena add back dan kena penalti. Kedua, jangan salah faham antara depreciation, susut nilai dengan capital allowance, allowance modal. Dalam akaun, kita tolak susut nilai aset. Tapi untuk cukai, LHDN tak layan susut nilai tu. Diorang bagi capital allowance. Kalau beli aset macam mesin, komputer atau perabot office, pastikan akaunten korang claim allowance modal ni. Ini pelepasan besar yang boleh kurangkan pendapatan bercukai korang secara drastik pada tahun korang beli aset tu. Ini rahsia yang ramai SME terlepas pandang. Macam mana korang ambil duit dari syarikat? Kalau ambil gaji terlalu tinggi, korang kena cukai peribadi tinggi plus kena bayar EPF. Kalau ambil dividen semata-mata, syarikat tak boleh tolak cukai atas dividen tu. Formula terbaik, ambil gaji yang optimum untuk cover komitmen bulanan dan caruman EPF, selebihnya ambil sebagai dividen. Dividen syarikat single tier di Malaysia ni tax free di tangan individu. Kena pandai main mix and match ni. Tip terakhir dan paling penting, simpan resit 7 tahun. Walaupun korang buat semua strategi tadi, kalau LHDN minta bukti dan korang gagal tunjuk resit atau invoice, semua belanja tadi dikira batal. Kena bayar cukai penuh plus penalti. Sekarang zaman digital, guna e-invoice, simpan dalam cloud. Cukai ni takut kalau tak tahu, tapi untung kalau berilmu. Nak saya ulas topik mana lagi? Komen kat bawah. Saya Findoc, bantu akaun bisnes korang lebih sihat. Follow untuk tips seterusnya.